Heliza Helmi dan Farah Lee antara dua daripada 4 warga Malaysia terbaru yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza selepas kapal yang mereka naiki dipintas di perairan antarabangsa. Turut ditahan Hazwani Helmi dan Danish Nazram selepas kapal yang mereka naiki dipintas tentera Israel. Perkara itu dikongsikan menerusi akaun media sosial rasmi Sumut Nusantara Official berserta video 4 sukarelawan dari Malaysia yang dibuat sebelum pelayaran sebagai persediaan sekiranya ditahan pihak berkuasa Israel. Dalam video itu, semua sukarelawan memberitahu mereka sudah ditahan dan dibawa secara paksa oleh Israel biarpun membawa misi kemanusiaan tanpa keganasan dan mematuhi sepenuhnya undang-undang antarabangsa. Mereka merayu kepada kerajaan Malaysia terutama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat. Dalam perkongsian itu, Sumut Nusantara Official mendedahkan 2 kapal yang dinaiki 4 sukarelawan dari Malaysia dipintas di perairan antarabangsa. Selain Zizi, 7 lagi yang tahan adalah Haikal Abdullah, Muaz Zainal, Zulfadli Khairuddin, Rushdi Ramli, Ilya Balkis, Musa Nuwairi dan Sul Aidil.